Kalau kita perhatikan itu nampak secara halus ajaran Syiah itu terus menerus menjadi duri dalam daging umat Islam. Dalam sejarah kalau kita baca, setiap satu negara Islam mana-mana pun jatuh kerana Syiah. Mesir jatuh ke tangan Syiah, walaupun Syiah yang berbeza daripada Syiah yang ada sekarang, Syiah Ismailiyah, tapi Syiah juga. Kemudiannya baru ditumbangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi berapa ratus tahun kemudian. Mereka menguasai Mesir. Bahkan Universiti Al-Azhar itu diasaskan oleh mereka asalnya, walaupun tidak majulah, tetapi mereka yang pengasasnya. Ada kerajaan Ubaidiyah, Syiah juga, dan mereka lah yang bawa lari Hajarul Aswad. Selama 20 tahun hilang, tak ada Hajarul Aswad di tempat. Lama selepas itu barulah dapat balik, dan mereka letak dijadikan sebagai tangga pijak situ, semua orang pijak di suatu ketika dahulu. Itu dalam sejarah, dan di mana-mana pun kalau kita tengok ada peranan mereka. Tatar dapat melakluk Baghdad dengan pertolongan Ibnul Alqami, menteri Syiah. Itu dalam sejarah terlalu banyak. Ini kejayaan yang besar yang kita tidak nampak. Dia bermain di belakang tabir. Sebenarnya mereka tak berani pun secara berdepan ni daripada dulu. Sekarang ni baru ada taring. Dulu tak ada, dia tak berani. Apa yang mereka boleh buat dengan cara itulah. Inilah Syiah, inilah bahaya telur Syiah yang sangat berbahaya kepada umat Islam. Sampai sekarang ni dia menjadi masalah kepada umat Islam.